Soalan yang pertama, saya nak tanya, dekat mengundi ramai orang parti datang, banci, sokong mana-mana. Ada macam-macam bagi barang dapur apa semua, soalannya halal ke kita makan semua tu? Adakah termasuk dalam menerima rasuah dan sebaliknya? Baik, kalau diberi sesuatu manfaat, harta, duit dan sebagainya, untuk kita buat perkara yang salah, maka itu adalah haram. Itu adalah haram. Okey? Sama ada rasuah itu di tengah jalan, roadblock ke apa ke, rasuah itu di belakang orang dan sebagainya, atau depan-depan. Nah, kalau dia nak suruh kita buat benda yang salah, jangan. Kita tabiat kita ni, asal orang baginya semua ambil belaka. Manusia ni, kata ulama, ada 4 jenis yang kita nak makan harta mereka. Pertama, memang semua hartanya halal, ambil. Yang kedua, hartanya boleh jadi halal, boleh jadi haram. Bercampur yang halal dengan yang haram. Maka orang yang susah boleh ambil. Yang ketiga, banyak harta yang haram. Siapa-siapa pun tak boleh ambil. Walaupun dia ada sedikit harta yang halal. Yang keempat, kita tak tahu orang ni hartanya elok ke tidak. Sangka baik boleh ambil. Faham? Kita ni perjuangan kita ni nak selamatkan kita je. Kita nak ekonomi, kita nak dapat duit, kita nak dapat sumbangan, kita nak mudah beli barang, itu saja perjuangan kita. Yang sebenarnya nombor satu, kita nak Islam itu dimartabatkan, baru betul. Apa saja buatlah, tapi biar nombor satu kerana Islam. Al-Islam ya'lu, biar duduk atas sekali. Takdir kata kalau makna Islam menang, tapi aku rosak kedai aku, ekonomi hancur, kita terima juga kemenangan Islam. Walaupun ekonomi kedai kita rosak binasa. Nampak? Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok sekarang, bukan orang awam, ni kelas-kelas tok guru ustaz. Dia tak pentingkan perjuangan untuk menangkan Islam. Dia nak menangkan sekolah dia, nak menangkan madrasah dia, nak menangkan pondok dia saja. Faham? Jadi kalau dia bercakap yang benar, dia takut pondok dia tak dapat bantuan dan sebagainya. Kalau dia berkata yang benar, dia takut madrasah dia tak terima jalan raya dan sebagainya. Jadi dia buat diam je untuk dapat bantuan. Dia nak benda barang dia saja nombor satu, sedangkan Islam itu nombor satu. Okey? Jadi kalau dah jelas dah mana orang beri duit untuk sokong benda yang salah, maka hukumnya haram. Hati-hati. Nah, kita ingat tak tok nenek kita itu, ingat tak? Tanya mak kita, tanya ayah kita, nenek moyang kita tu ada tak minta-minta harta dengan orang? Betul tak? Ada minta-minta duit dengan orang, minta-minta sumbangan? Tak ada. Hebatnya tok nenek moyang kita. Kita je keturunan dia. Lapor ke duit, lapor ke piti. Noknya piti semua, noknya batuang semua. Betul tak? Bukan tak boleh, boleh. Tapi biar Islam itu menang, biar nombor satu. Faham? Ni duduk orang ngajar, tak boleh ngajar, tak ada masalah. Tak boleh nak buat kandang babi jadi masalah. Nah,